Hai, Assalamualaikum. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Saman. A214-294. Kami dari Kumpulan ke-10 akan membentangkan satu kes yang menggemparkan negara iaitu SRC International daripada skandal kepada penganjaran dan perubahan. Jadi, apakah latar belakang SRC International ini? Jadi, SRC International Sdn Bhd ini satu syarikat di bawah One Malaysia Development Berhad yang ditubuhkan pada tahun 2011 yang memfokuskan kepada pelaburan sektor tenaga dan sumber asli dan melibatkan pelaburan arang, batu dan uranium. Jadi kes ini mendapat tumpuan berprofil tinggi apabila wang berbilion diselewengkan oleh syarikat tersebut. Jadi kita akan teruskan kepada isu dan skandal. Hai, saya Nurul Afiqah. Seterusnya kita akan masuk ke isu dan skandal. Yang pertama, penyelewengan dana syarikat. Dalam kes SRC International ni, kita boleh nampak berlakunya penyelewengan dana syarikat apabila wang syarikat yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan dan ekonomi disalahgunakan. Dana tersebut akhirnya dipindahkan melalui beberapa transaksi yang mencurigakan akhirnya masuk ke akaun peribadi. Jadi kes ini menunjukkan kegagalan dari segi integriti dan amanah dalam pengurusan kewangan syarikat. Yang kedua, penyalahgunaan kuasa dan pecah amanah. Selain itu, kes ini juga melibatkan penyalahgunaan kuasa dan pecah amanah individu yang mempunyai jawatan dan pengaruh menggunakan kedudukan mereka untuk memudahkan urusan pemilihan dana syarikat. Sedangkan sebagai pemimpin dan pemegang amanah, mereka sepatutnya menjaga kepentingan rakyat dan menguruskan dana dengan lebih telus, bukannya untuk kepentingan peribadi. Yang ketiga, pengubahan wang haram. Seterusnya dalam kes SRC International juga berlaku pengubahan wang haram, maksudnya wang yang diperoleh secara tidak sah dipindahkan melalui beberapa akaun dan transaksi bagi menyembunyikan sumber asal wang tersebut. Perkara ini dibuat supaya transaksi itu nampak macam sah di sisi undang-undang, sebenarnya melibatkan penyelewengan. Yang ketiga, yang keempat, dana syarikat dipindahkan ke akaun peribadi. Bukti utama dalam kes ini sebanyak 42 juta ringgit dana SRC International didapati masuk ke akaun peribadi Najib Razak melalui beberapa transaksi. Isu ini menjadi sangat serius sebab wang syarikat yang sepatutnya digunakan untuk kepentingan syarikat dan negara telah disalurkan kepada individu yang tertentu. Dan akhir sekali, menjejaskan imej negara di peringkat antarabangsa. Kes SRC International ni turut menjejaskan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Banyak media luar negara melaporkan skandal ini sehingga Malaysia dikaitkan dengan isu rasuah dan salah guna kuasa. Keadaan ini menyebabkan keyakinan pelabur asing terhadap sistem pentadbiran dan kewangan negara turut terjejas. Sikit. Seterusnya saya, A20898 Nurul Najiyah Arisha binti Zindin akan menerangkan tentang individu yang terlibat dalam kes SRC International. Jadi, kalau anda semua boleh lihat, terdapat 4 orang individu yang terlibat dalam kes SRC International. Yang pertama merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 iaitu Najib Razak. Beliau ini siapa? Beliau merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia yang dikaitkan dengan kes pecah amanah, salah guna kuasa dan juga pengubahan wang haram yang melibatkan dana SRC International. Jadi kes ini telah menjejaskan imej negara dan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Yang kedua, kita melihat kepada Nik Faizal Arif Kamil yang merupakan bekas CEO SRC International yang merupakan turut dipercayai terlibat dalam pengurusan dana syarikat. Dan yang ketiga adalah Jolo, merupakan seorang ahli perniagaan yang sering dikaitkan dengan skandal kewangan 1MDB dan SRC International. Dan yang terakhir, individu yang terlibat adalah pegawai syarikat dan juga individu yang lain. Sekian saja saya. Saya Arif Rahman Muhammad Amran. Hari ini saya akan terangkan proses mahkamah. Siasatan ini bermula pada 2018 selepas bentukannya kerajaan. SPRM telah melihat satu aliran wang tunai yang curiga atas akaun SRC International. Aliran wang tunai itu telah dipindahkan kepada beberapa akaun sebelum dimasukkan ke dalam akaun peribadi Najib Razak sebanyak 42 juta ringgit. Pada Julai 2018, Najib dibawa ke mahkamah dan didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Antara pertuduhan utama ialah 3 pertuduhan pecah amanah, 1 pertuduhan salah guna kuasa, 3 pertuduhan perubahan wang haram. Pendakwaan mendakwa beliau menggunakan kedudukan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan untuk mempengaruhi keputusan berkaitan dengan SRC International Sdn Bhd. Perbincangan berlangsung selama beberapa bulan dan melibatkan keterangan pegawai bank, pegawai SPRM, pakar keuangan, dokumen transaksi bank dan juga rekod pemindahan wang. Pihak pendakwa
cuba membuktikan bahawa wang tunai sebanyak 42 juta tersebut digunakan untuk kepentingan peribadi. Pihak pembelaan pula mendakwa Najib tidak mengetahui tentang wang tersebut kerana beliau menyatakan beliau menjadi mangsa penipuan pihak yang lain. Keputusan Mahkamah Tinggi, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali memutuskan Najib bersalah atas semua tujuh pertuduhan tersebut. Hukuman yang dijatuhkan penjara 12 tahun dan juga denda sebanyak 210 juta ringgit. Hakim menyatakan pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap bukti pendakwaan tersebut. Hai, saya Iman. Saya akan menyambung tentang perbahasan proses mahkamah. Setelah mahkamah memutuskan bahawa Najib Razak bersalah, Najib kemudian membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan Malaysia. Namun, pada tahun 2021, mahkamah mengekalkan keputusan bersalah dan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi. Kemudian, setelah kes itu rayuan tersebut gagal, kes kemudian dibawa ke Mahkamah Persekutuan Malaysia sebagai rayuan terakhir. Namun, pada Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan menolak rayuan tersebut. Sabitan dan hukuman kekal kepada Najib Razak dan Najib dibiarkan menjalani hukuman penjara. Kesan dan kepentingan kes yang kita boleh ambil dari kes ini, kes SRC International dianggap antara kes rasuah terbesar sejarah dalam Malaysia yang melibatkan bekas Perdana Menteri. Yang kedua, menunjukkan tiada individu kebal daripada undang-undang, dan yang terakhir adalah menjadi simbol usaha memerangi rasuah dan salah guna kuasa di Malaysia. Stop. Hari ini saya Nur Syafira akan menerangkan tentang kesan SRC kepada Malaysia. Yang pertama, kita dapat lihat di sini, menjatuhkan imej dan reputasi negara. Kes SRC menyebabkan nama Malaysia dipandang negatif di peringkat antarabangsa kerana dikaitkan dengan rasuah dan penyelewengan dana. Yang kedua, mengurangkan keyakinan pelabur luar, iaitu pelabur asing menjadi lebih berhati-hati untuk melabur di Malaysia kerana bimbang terhadap ketulusan dan kestabilan pentadbiran negara. Dan seterusnya, menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Kes ini menyebabkan sebahagian rakyat hilang keyakinan terhadap institusi kerajaan akibat isu salah guna kuasa dan penyelewengan dan awam. Yang terakhir sekali, memberi kesan kepada ekonomi dan kestabilan politik. Kes SRC ini turut menjejaskan ekonomi dan politik negara apabila keyakinan pasaran menurun serta rakyat menuntut pentadbiran yang lebih telus dan amanah. Salam anti rasuah. Saya Muhammad Rizwan Zafri. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan kepentingan integriti. Yang pertama, membina kepercayaan dan keyakinan awam. Integriti yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pentadbiran negara dan mengelakkan hilangnya keyakinan seperti dalam kes SRC International. Yang kedua ialah mencegah salah laku dan rasuah. Amalan integriti penting untuk mencegah rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang boleh membawa kepada penyelewengan dana awam. Yang ketiga ialah meningkatkan imej dan kestabilan negara. Integriti yang kukuh membantu menjaga imej dan kestabilan negara di peringkat antarabangsa. Seterusnya kita pergi kepada peranan rakyat dalam membasmi rasuah. Yang pertama ialah penyaluran maklumat. Rakyat perlu melaporkan sebarang rasuah kepada pihak berkuasa supaya tindakan dapat diambil. Rakyat boleh membuat aduan kepada SPRM ataupun Biro Pengaduan Awam. Seterusnya kita pergi kepada menolak budaya duit kopi. Masyarakat perlu menolak budaya duit kopi kerana ia boleh menjadi punca kepada rasuah yang lebih besar. Dan yang ketiga ialah menyokong kempen anti rasuah. Sokongan terhadap kempen anti rasuah dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya rasuah. Seterusnya kita pergi kepada peranan kerajaan, iaitu yang pertama ialah pelaksanaan strategi NACS 2024-2028. Kerajaan melaksanakan strategi NACS 2024-2028 bagi memperkukuh integriti dan tadbir urus negara. Yang kedua ialah reformasi institusi dan perundangan. Reformasi institusi dan undang-undang penting untuk memastikan sistem lebih telus dan berkesan. Dan yang ketiga ialah tadbir urus organisasi. Penubuhan unit integriti dapat membantu meningkatkan pemantauan dan mengurangkan risiko penyelewengan. Hai, saya Intan Aliana Syirah A209054. Jadi, iktibar yang kita dapat pada kes ini ialah iktibar paling utama ialah tiada siapa yang mengatasi undang-undang, termasuklah individu yang memegang jawatan tertinggi negara. Kes ini membuktikan bahawa sistem kehakiman Malaysia mempunyai integriti untuk melaksanakan keadilan tanpa mengira status politik seseorang. Baiklah, seterusnya saya Ashim Mukri ingin bertangkap tentang langkah pencegahan. Yang pertama adalah dengan memperkukuh audit dan pemantauan kewangan. Sebuah syarikat itu perlu membuat audit dalaman dan luas secara berkala. Dalam masa yang sama,
syarikat tersebut perlu membuat rekod transaksi kewangan secara terus dan pendedahan laporan audit. Yang kedua pula, memperluas pendidikan integriti dan anti rasuah. Sesebuah institusi itu perlu memperluaskan pendidikan tentang integriti, etika kerja dan bahaya rasuah sejak sekolah sehingga ke tempat kerja. Dan yang terakhir adalah dengan mengasingkan kuasa dalam pentadbiran. Keputusan penting melalui beberapa kelulusan bagi sistem semak dan imbang. Keputusan besar berkaitan duit syarikat perlu diluluskan oleh beberapa orang, bukan seorang sahaja. Sebab kalau seorang je buat keputusan, lebih mudah berlaku salah guna kuasa. Salam sejahtera. Saya Muhammad Azman, A210032. SPRM adalah benteng utama dalam memberantas rasuah melalui 3 peranan penting. Okay, yang pertama, menguatkuasa Akta SPRM 2019 sebagai pengajaran kepada masyarakat. Yang kedua, menyiasat rasuah dan pengubahan wang haram secara profesional berasaskan bukti. Dan yang ketiga, menjalankan kempen kesedaran dan mendidikan integriti bagi masyarakat mengenal pasti risiko rasuah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Ingat, sokong SPRM, berantas rasuah. Assalamualaikum.